Dengan teknologi dalam kabin yang sangat padu. Ruang dalam kabin pun cukup luas. Macam pernah tengok. Ini dia, Hyundai Santa Fe. So, ini dia Hyundai Santa Fe, sebuah SUV yang gedabak besar. Yang mana ini adalah merupakan sebuah SUV 7 dan juga 6 seater. Ada 3 variant, iaitu Prime, Prestige dan juga Calligraphy. Untuk Prime dan Prestige, configuration tempat duduknya 7 seater dan menggunakan enjin hybrid 1.6 liter turbo. Dan di sebelah aku ni adalah top spec 2.5 turbo Calligraphy baik. Yang mana untuk model ni adalah 6 seater. Bila 6 seater, kita masukkan confirm dia ada menggunakan pilot seat. Untuk model Santa Fe ni bermula pada tanda harga RM225,000 sehinggalah yang paling mahal ini adalah RM270,000 je. Tapi yang penting 2.5 liter turbo dia bukan menggunakan diesel ya, menggunakan petrol. Okey, terus teranglah aku cakap design Hyundai Santa Fe dengan color brown, matte brown ni memang sangat-sangat lawa. Terutama sekali dia punya bahagian depan ni desainnya sangat-sangat boxy dengan lampu headlight. Ada HDRL signature Hyundai ke Hyundai. Mana-mana lah kan. Memang lawa desain depan dia. Nampak futuristik pada masa yang sama. Dia nampak macam old school ala-ala macam aku cakap lah. All Defender kan. Dia punya bahagian bumper dia, design dia memang lawa. Memang sangat lawa design depan ni. Dia ada elemen modern dan juga old school. Dan kita membawa pula pada bahagian side profile dia. Side profile dia juga memang nampak sebiji macam All Defender yang lama. Bukan yang baru tu lah. Dengan desainnya yang berpetak-petak, bersegi-segi. Tapi kita tengok sekarang body language untuk design Hyundai lebih ke arah yang boxy, petak-petak kan. Dia ambil inspirasi daripada model Ioniq mereka. Dan untuk model Calligraphy ni, dia menggunakan rim yang sangat lawa, kemasan matte black, berukuran 21 inci. Tapi tayar dia menggunakan tayar Kumho lah. Sesuai lah dengan kereta ni kan. Kereta Korea. Tayar pun mestilah guna Korea juga kan. Dan dia punya cladding dia menggunakan kemasan warna glossy black. Biasa orang menggunakan matte black kan. Tapi untuk model Hyundai Santa Fe ni, dia menggunakan warna glossy black. Dia nampak lebih mewah lah. Berbanding kalau kita menggunakan cladding dengan kemasan matte black kan. Cumanya dia punya handle masih lagi menggunakan old school punya handle. Bukannya jenis yang flush door ke apa kan. Aku lebih suka macam ni lah. Lebih praktikal dan lebih senang nak jaga. Side profile lawa lah. Ya. Yeah. Memang nampak macam ala-ala All Defender macam aku cakap tu lah. Dan ini bukannya aircon van ke air van ke. Ini macam tangan untuk kita berpaut untuk naik ke atas. Sebab dekat sini dia ada roof rail. Ini adalah merupakan sebuah SUV adventure kan. Memang sangat sesuai kalau berada dalam kawasan macam ni lah. Off-road kan. Kalau kita nak pergi camping, this is the most suitable SUV family yang korang boleh dapat lah. Untuk boot size pada Santa Fe ni, kalau kita gunakan third row seat ke semuanya, dapatlah sekitar 380 liter. Tapi kalau kita turunkan seat third row ni, dapat sekitar 680 liter ke 711 liter. Lebih kurang macam tu lah. Kau nak tengok yang canggih dia. Okay, kita turunkan third row seat ni. Dekat sini macam aku cakap tadi lah, boleh dapat sekitar 680 liter. Tapi yang bestnya, tengok ni aku tekan button ni. Tada! Dia turun secara automatik second row seat. Very very convenient. So korang boleh dapat sekitar berapa ni? 1,600 1,800 liter mungkin. Tapi cukup besar nak letak perabot IKEA korang. Nak tegakkan senang je, tekan balik button tadi.
Naik balik. Huhuhu. This is we call features and technology. Tapi satu je benda aku tak berapa suka dengan Hyundai Santa Fe ni. Of course lah, kereta mahal mestilah ada power tailgate kan. Ini benda yang aku paling tak suka pada Hyundai Santa Fe. Ini dia design rear end Santa Fe ni. Obviously memang sangat-sangat tak kena dengan design seperti bahagian hadapan. Bahagian depan dah nampak rugged, adventure, boxy, nampak old school kan. Tapi bahagian belakang ni dah dia downgrade macam van high ace pun ada. Aku tak tahulah. Mungkin designer Hyundai waktu tu memang dah perah otak kau-kau design bahagian depan, side profile untuk Santa Fe ni sampai dekat belakang, otak pun dah kering. Kita buat je lah. Apa yang boleh. Jadilah macam ni. Aduh. Untuk variant Calligraphy 2.5 Turbo ni, dia punya kemasan pada bahagian interior dia menggunakan warna white, putih. Kalau korang berniat nak beli SUV ni, nak masuk off-road dengan condition jalan yang macam ni, yang berlecak-lecak macam ni kan, habis kasut pun dah berlecak-lecak, dengan condition tayar pun berlecak-lecak, walaupun ianya adalah merupakan sebuah SUV yang boleh kata boleh masuk off-road juga sebab dia ada button untuk terrain ni. Tapi kalau kau menggunakan kemasan warna ni, putih ni, memang sangat-sangat cepat kotor lah. Walaupun dia menggunakan kemasan napal leather yang sangat berkualiti, senang nak cuci, tapi still putih. Kita tengok dekat sini pun dah ada stain warna hitam kan. Dah macam ada kotor-kotor yang dah melekat. So ini keburukan lah kalau kita ambil interior yang berwarna putih. Okey, daripada segi steering, dia punya steering sebiji macam Range Rover. Lebih kurang, bukan sebiji lah, lebih kurang inspirasi dia kan. Sedap dipegang, sangat grip, dia tak berapa besar dan tak berapa kecil. Kita genggam pun very nice. Dia menggunakan shift by wire untuk gear selection dia. Sama macam Hyundai Tucson. Ini untuk wiper dan signal belah kiri. Dan dia menggunakan, kau tengok dia punya infotainment system dan juga meter cluster dia bersambung. Melengkung dia curve. Kalau tengok secara live memang nampak lebih curve lah. Kat kamera mungkin tak nampak sangat. Dan fully digital lah. Untuk model ni datangkan dengan lumbar support, ada 8-way power seat adjustment. Dah kotor dah sikit. Kita mahal. Dia ada leg rest kat sini untuk bahagian driver dan juga bahagian passenger. Okay, kita try on. Alright, kita on. Ini welcome pada bahagian meter cluster yang korang akan dapat kalau korang beli Santa Fe ni. Dari segi paparan, dia simple je. Tak overdoing sangat. Dia punya instrument cluster, display dia pun sangat senang kita nak tengok. Ada tire pressure monitoring system, TPMS. Begitu juga pada bahagian dia punya infotainment system. Datangkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, wireless. Dan car wash mode. Benda ni. So dia akan, bila kita tekan start ni, dia akan automatic tutup lah segala side mirror kan. Kita try, start. When ini follow the automatic car wash. Okay, alright. So dia tutup semua dah dia tutup bahagian side mirror. Auto hold pun dia off kan. Sunroof pun dia dah close. Tak adalah korang terkial-kial nak buat secara manual kan. Of course lah, kita mahal kan, mesti ada 360 camera. Dia punya 360 dia sangat-sangat lawa. Dia macam kereta China pun ada kan, dia punya quality camera dia. Korea ni sebenarnya dia adalah father of spec
and technology. Sebelum munculnya kata-kata China yang canggih ni, Korea dulu dah bagi jajan-jajan benda-benda teknologi ni kan sejak zaman Forte tak silap aku. Start pada zaman Forte, Korea, Kia dan juga Hyundai yang bagi jajan-jajan teknologi yang hanya ada pada kereta mahal. Tapi sekarang lebih kepada kereta buatan China lah kan. Dan Korea pun, kereta-kereta buatan Korea pun tak ketinggalan lah. Yang ketinggalannya brand-brand Honda lah. Brand-brand Honda pula. Brand-brand Jepun. Honda. 360 camera pun tak ada. Blind spot monitor pun tak ada. Kau nak expect dia nak bagi 360 camera, kualiti macam kereta Korea dan juga China? Memang tak lah. Yang bestnya, ni, kau perasan tak dia ada UVC. UVC ni, bila kita on, dia sebenarnya bukannya dekat bahagian part sini. Dekat sini dia ada wireless charger lah. Ada dua compartment kat sini, wireless charger. Tak silap aku dalam 50 watt juga ke 35 watt. Tak sure lah. Tapi dia ada wireless charger. Function dia dekat sini. Ni. Ini bukan glove box yang biasa. Ini adalah tempat kau nak cuci handphone kau penuh dengan bakteria. Contoh ni, aku letak kat sini. Okay. Kita tutup dan kita on kan UVC ni. So dia akan buat kerja dia. So basically dalam ni dia ada tak tahulah dia punya ultraviolet punya lighting kan. So dia akan bunuh segala bakteria yang ada pada handphone korang lah. Tak kisahlah handphone ke kunci ke apa-apa benda lah kan. Walaupun nampak simple, tapi sebenarnya sangat bermanfaat. Ada juga benda ni kan. Tak adalah kita terdedah dengan bakteria yang kita tak tahu datang daripada mana kan. This is good additional function features yang ada untuk Hyundai Santa Fe. Dan dia punya glove box soft opening okay, soft opening dan juga dia punya compartment pun okey. Dia punya aircon vent pun very minimalis, nampak mewah. Dia ada macam logo H juga dekat sini, seperti bahagian DRL depan dia. Dekat sini dia ada drive dan juga terrain. Macam aku cakap, dia ada terrain punya function lah untuk off-road. Dekat sini dia akan keluar. Okey, kau nak apa? Snow, mud, sand. Dia ada kat sini untuk terrain punya function. Okey, kalau drive dia ada eco, dia ada normal, dia ada sport, dia ada my drive. My drive ni ikut korang punya setting sendirilah. Biasanya kita akan guna normal dia, senang kan. Dan untuk kawalan suhu dia, menggunakan touch display. Dia ada ventilation seat untuk bahagian driver dan juga bahagian passenger. Dual climate control. Ada USB-C 1, 2. Ada 2 dekat sini. Dan yang best dia, wireless charger dia. Jarang-jarang kita tengok. Ni, dia ada indikator. Indikator yang mana kita sedang charging. Selalunya kalau kita nak charge handphone gunakan wireless function ni, kita terkial-kial nak tengok handphone kan, masuk ke tak. Tapi untuk Santa Fe ni tak perlu kita on handphone, tak perlu kita terkial-kial nak tengok handphone. Tengok kat sini je. Bila dah ada indikator ni, maksudnya wireless charger on. Nampak simple tapi sangat berguna. Punya armrest okey, selesa. Dia punya ruang compartment pun okey, not bad. Dan untuk bahagian driver, dia ada 3 button kat sini yang mana kita boleh control. Sebenarnya sesuai dikontrol untuk passenger bahagian belakang ni. Senang cerita, dia ada boss switch lah. Sekejap lagi kita tengok bahagian belakang ni pula, second row. Untuk Santa Fe ni, dia punya rear view dia menggunakan kamera. Agak janggal pada mulanya sebab menggunakan kamera, tapi mungkin lama-lama akan biasalah. Dan untuk Santa Fe ni datangkan dengan sunroof bukan panoramic, sunroof saja. Okey. Dan bahagian belakang tu dia menggunakan glass roof. Bukannya sunroof, dia glass roof saja. So tak boleh buka lah.
Yang boleh buka hanya kawasan bahagian depan ni saja. Okey. Right. Kita berada di second row untuk Hyundai Santa Fe. Dia punya seat dia memang sangat-sangat best. Sedap gila duduk dekat belakang ni kan. Memang macam boss. Untuk model ni, kaligrafi menggunakan konfigurasi seat 6-seater, ada pilot seat. Untuk model Prime dan Prestige, 7-seater macam biasa. Cumanya, kat mana dia punya aircon vent bahagian second row ni kan? Rupa-rupanya dekat sini. Dekat bahagian pillar. Dia lebih kurang macam model Zeekr lah kan. Dia punya aircon vent dia pada bahagian pillar. Agak tersembunyi. Nampak kemas sikit lah design kan. Cumanya kalau untuk Santa Fe ni dia bagi function leg rest. Macam bahagian driver dan juga passenger. AKA Ottoman seat lah senang cerita bahagian second row ni. Mungkin lagi shock kot untuk passenger bahagian second row ni kan. Barulah rasa macam boss sikit. Tapi yang ini tak ada. Tak ada leg rest. So captain ataupun pilot seat yang biasa lah. Bukan Ottoman seat. Dan datangkan dengan USB-C dekat sini lah. Satu dan juga sinilah dua. Ada dua USB-C. Model ni, Santa Fe ni, dia bukannya manual seat adjustment. Dia menggunakan auto juga. Power seat adjustment juga Bahagian belakang pula. Nak access dia, kita kena lalu tengah ni lah. Macam kita tahulah SUV ni, dia tak macam MPV lah. Mungkin dia agak kurang selesa bahagian belakang ni. Ya, betul. Seperti yang kita jangka, agak kurang selesa sikit. Agak tergantung juga. Bukan agak tergantung lah, memang tergantung. Kalau kita nak duduk untuk yang dewasa mungkin kurang sesuai lah. Untuk budak-budak, kanak-kanak mungkin sesuai. So, yalah, sebab SUV kan, kita expect lah benda-benda macam ni. Untuk aircon vent dekat sini pun, dia dekat bahagian sisi ni lah. Boleh kontrol kita boleh kontrol kelajuan, speed aircon. Ada speaker kat sini. Ada cup holder dekat sini. Ada USB-C juga kat sini. So, daripada segi keselesaan dan juga features, bahagian belakang ni dia features ada, cuma keselesaan dia kurang lah untuk penumpang dewasa. Untuk short distance mungkin okey. Long distance, penat. Korang rasa, kalau korang ada duit lah, nak beli 7-seater ke 6-seater? Tapi, korang nak beli ke kereta Korea ni? Please, wake up lah rakyat Malaysia. Kereta Korea ni bukannya macam dulu. Korea dah establish lah dekat global. Please, move on. Move on, guys. Okay, kita tengok engine dia. So, dia menggunakan hydraulic system Tak perlu bertongkat-tongkat bagai. Dia menggunakan enjin berkapasiti 2.5 liter turbo petrol engine. Bukan diesel yang mana produce sekitar 281 PS dan 422 Nm torque. Dan digandingkan dengan transmission 8-speed dual clutch transmission. Dan dia punya tangki sekitar 67 liter. Dan model ini juga adalah all-wheel drive. Walaupun bahagian belakang dia agak buruk sikit. Tapi kalau dia letakkan dual exhaust pipe dekat sini, mungkin akan nampak lebih okey lah kan. Tapi dekat sini dia letak satu je exhaust pipe. Walaupun kereta ni punya besar, menggunakan enjin yang besar juga, 2.5 liter turbo, sepatutnya better letak dual exhaust pipe, baru nampak ganas sikit lah kan. Tapi aku still tak move on lagi lah dengan design tail light belakang ni. Kalau diletak dekat tail light ni bahagian atas ni kan, much more better lah aku rasa. Lebih simetri lah. So dengan harga serendah RM225,000 sehingga RM270,000, adakah korang akan consider beli Hyundai Santa Fe ni untuk cari SUV 6 ataupun 7-seater korang yang pertama? Yang paling penting, aku tak mampu lah nak beli lagi.